Hari ini saya akan ajar cara-cara menyediakan lontong kering atau lontong basah. Mula-mula letakkan nasi himpit sebanyak mana bongkah yang kita mampu makan. Lepas itu, taruh serunding, sambal kacang dan sambal sambil tengok-tengok apa lagi bahan asas yang boleh kita taruh. Sayur tempeh goreng ini mesti ada dalam lontong darat. Saya pun ambil juga. Mesti sedap. Lepas itu, kita pilih lauk utama. Hari ini nak makan ayam goreng kari ke atau daging goreng kari? Saya pilih ayam goreng kari atau komak, entahlah, saya ambil sahaja. Kuah kasih lebih sikit. Tahu apa? Ingat nak duduk, rasa tamak, saya tambah lagi bongkah nasi. Dan juga ambil paru goreng sambal. Boslah bajet saya. Selamat mencuba. You dah